Nombor 44, Kampung Bayang Pinggir Barat. Bayar hantar sikit sangat. Tak nak pergi? Abang, boleh cepat sikit tak? Saya sorang-sorang, takutlah. Wah, ini cantik sangat. RM3,380. Alamak, Abang Farid. Kenapa, Rizal? Tengok. Musim bunga saya dah nak tiba. Rizal, tempahan ni tak boleh ambil. Nombor 44, Kampung Bayang. Ini rumah berhantu. Dah lama tak ada orang. Rumah berhantu. Abang Farid, kau dan benda mistik kau tu masalah lama. Dah kena lagi dengan penghantaran? Saya tahu kau pernah. Dah lama dalam kuil awan hijau. Tapi sekarang ni, abad ke-21 dah. Tak banyak sangat. Dewa, hantu semua tu. Bukan. Tak ada kena-mengena. Fikir sikit. Tengah malam macam ni, seorang perempuan tinggal dalam rumah berhantu. Dia hantar lagi. Gambar macam tu. Dia pun hantar banyak duit. Ini nampak tak kena langsung. Saya rasa tak ada masalah pun. Nampak macam perempuan sunyi. Tengoklah, sangat seksi. Sangat anggun. Terumbul. Ya, betul. Abang Farid, perkara saya ni, saya boleh kawal. Cakap lain kali, saya hantar barang dulu. Dah pergi. Ha? Rizal, kau tak boleh pergi. Tak nak duit? Sayang, kalau saya, tuah asmara dah tiba. Bye. Ada orang? Kurier. Saya nak hantar barang. Masuklah. Hello. Sayalah kuriernya. Ada orang? Hello. Saya datang hantar barang. Kenapa sejuk sangat ni? Mungkinkah Abang Farid betul cakap? Ini rumah berhantu. Maaf. Rumah blackout. Takutkan kau? Anda, ialah Cik Nadia, kan? Kau lebih cantik dari diri sendiri. Tak. Kau sendiri. Lebih baik dari gambar. Lebih cantik. Lambat dah malam. Sampai kau datang jauh. Bersusah payah kau. Rumah tiba-tiba blackout. Gelap gelita. Aku sorang-sorang takut. Jangan takut. Ada aku di sini. Fuse kotak di mana? Aku tolong baiki. Fuse kotak. Dalam bilik tidur aku. Nak tak? Ikut aku pergi tengok. Baik. Farid Hakim. Sampai. Daniel Haris. Sampai. Amir Firdaus. Sampai. Wah, Abang Rizal, kau ni. Tukar gaya sikit. Rizal Shah. Sampai. Sedia untuk kerja. Wah, bekas ciuman. Hauna ni. Malam semalam buat apa? Tak ada apa. Memang. Dah ada teman wanita lah. Apa? Tak hujan lagi? Jangan tipu aku. Kita semua yang hantar makanan ni. Setiap hari buka mata kerja hantar makanan tumpahan satu terus. Perempuan pun jarang jumpa. Kau mana ada teman wanita? Memang. Bulan lepas aku ada calon teman wanita. Dengar aku hantar makanan. Kopi pun tak habis, minum terus lari. Tak boleh buat apa. Kawan-kawan tahun ini. Tuah asmara datang. Hari itu, aku ambil tempahan tengah malam. Kamu semua teka. Macam mana?
Macam mana? Tinggal di rumah bangloh. Gadis jelita luar biasa. Wah, Badan dia. Gayanya. Bukan bagi aku saja. Tip 3380 RM. Ada. apa lagi? Cepat cerita. Dia memang suka aku. Kami sekarang memang sah. Hubungan teman lelaki dan perempuan. Rizal Shah, kau bergurau ke? Dengan keadaan kau macam ni, teman wanita kaya lagi? Dia boleh suka apa pada kau? Macam mana kau cakap? Tengoklah. Jenamanya, kainnya, sepasang baju. Sama gaji kami setengah bulan. Duit upah hantar barang. Hadiah teman wanitaku. Memang teman wanita kaya. Kau dapat apa? Nasib baik. Si Delita ini. Oh, bukan. Kakak ipar. Itu ada yang lain? Kawan wanita bujang? Ya, Rizal. Kau dapat baju ini dari mana? Ada apa? Hadiah teman wanitaku. Cantik, kan? Tanggalkan. Apa kau buat? Hadiah teman wanita aku. Apa kaitan dengan kau? Bajumu? Kain dan kafan. Bajumu? Ini kain kafan. kain kafan. Farid, jangan sembarangan. Perhatikan betul-betul. Pakaian orang hidup. Butangnya di kanan. Tapi ini, di sebelah kiri. Kainnya pun. Corak tersembunyi baju ini. Dengan labur baju ini. Ini jelas sekali. Corak kain kafan mayat. Wah, teruknya. Saya rasa kau ni memang mata dah merah. Cemburu saya jumpa teman wanita yang kaya. Teman wanita cantik. Semalam kau pergi ke nombor 44. Kampung Bayang ke? Mestilah saya pergi. Kalau saya tak pergi, siapa nak bagi saya tip RM3,380? Saya pun dengan Sofenya. Bermalam mesra. Kalau saya betul-betul dengar cakap kau tak pergi, rugi besar saya nanti. Rizal, kau dah tak waras. Kau dah terjumpa makhluk kotor. Tempat yang kau pergi tu, tempat tu tak bersih. Selepas bermalam dengan kau, perempuan tu, dia bukan orang hidup. Farid, saya bunuh kau. Abang Firid. Tapi kau keterlaluan. Memang kami cemburu. Rizal bernasib baik, tapi kau tak boleh cakap macam tu. Teman wanita tu si mati ke? Betul. Ini sungguh tak elok. Farid, kalau kau cakap mengarut lagi, kita dah jadi adik-beradik angkat 7 tahun. Sudah sampai penghujungnya. Bangun. Rizal, makanlah sikit. Hai, saya tak nak makan. Berpisah. Sejak itu, saya dengan Rizal hubungan kami pun renggang sepenuhnya. Dia tak dengar nasihat saya. Masih diterima sejak malam. Tempahan penghantaran tengah malam. Tapi saya pun perasan. Dia semakin tak keruan dari hari ke hari. Rizal, kenapa kau kurus sangat? Sakit ke? Tak ada. Kebelakangan ni kurang rehat. Tambahan teman wanita kuat melekat. Rizal, kau pergi jumpa si mati tu. Jangan-jangan setiap malam. Pergi jumpa si mati tu saja. Farid, kau gila ke? Aku dah faham. Kau asyik kat sini, buat-buat seram nak takutkan aku. Nak Sofenya tinggalkan aku. Lepas tu ambil kesempatan. Cari peluang ke? Aku beritahu kau. Lupakan saja hasratmu. Aku dengan Sofenya baik saja. Rizal, Abang Farid, berdua diam sikit. Benda kecil saja. Bergaduh sampai macam ni. Betul. Jangan bergadur sesama saudara. Tengoklah keadaan kau sekarang. Dahi gelap. Mata cengkong. Pupil mata kabur. Pangkal hidung kebiruan ini contoh tipikal. Petanda semangat pecah dan jiwa lemah. Aura hidup asal kau paling kuat. Sekarang ni, aku tengok dia. Sebab aura hidupmu kuat. Tak boleh telan kau segera.
Jadi dia merancang. Disedut sedikit demi sedikit. Sehingga aura hidupmu menyedut kering. Kau akan jadi bangkai. Hidup tanpa jiwa. Kau akhirnya akan mati. Lebih teruk dari sesiapa. Farid, bodohnya kau. Kau dari kecil bersembahyang di kuil awan hijau. Gila ke apa? Yang patut jumpa doktor, patutnya kau. Aku tak sakit. Yang sakit tu, teman wanita kau itu. Aku tanya korang. Teman wanita kayanya itu. Ada sesiapa pernah nampak dia waktu siang? Ada sesiapa? Pernah nampak waktu siang? Makan bersama dia? Pernah pergi shopping? Rizal, memang betul. Kau selalu kata pergi temankan kakak ipar waktu malam. Siang hari tak pernah jumpa korang. Sofenya, dia memang jenis homestay. Perangai dia agak pemalu. Siang tak suka keluar, biasalah. Orang kaya banyak ragam. Tak suka jumpa orang luar? Biasalah. Korang tak fikir-fikir ke? Macam mana orangnya? Sebab itu tak berani keluar waktu siang. Macam mana orangnya? Sebab itu tak berani keluar waktu siang. Tak berani keluar rumah. Itu maknanya hantulah. Betul. Memang seperti yang korang sangkakan. Farid Hakim, kau tak habis-habis. Ya, Farid Hakim, aku. Rizal, apa yang kau buat? Farid, kau pergi dulu. Cepat pergi. Kau pergilah dulu. Biar dia tenang dulu. Mari. Bertenang. Bertenang sikit. Kau tak kenal keperangai Abang Farid? Dia membesar di Kuel. Aku rasa tangan perempuan pun. Tak pernah pegang pun. Dalam kumpulan kita, ni. Dia lebih teruk dari sesiapa. Tiba-tiba nampak kau dapat rezeki sebesar ni. Hati dia boleh tenang ke? Dengki buat orang jadi lain. Tapi, kalau nak dibincangkan balik, Rizal, biar aku cakap yang adil. Memang mulut Abang Farid kasar. Tapi kawasan nombor 44, Kampung Bayang tu, memang dah terbiar. Tempoh hari aku lalu sana waktu hantar barang. Pagar pun dah dipasang. Tak nampak macam ada orang duduk. Lagipun, aku dengar beberapa pemandu lama cakap. Tempoh hari tu, memang pernah ada kes bunuh seluruh keluarga. Memang seram sikit. Teman wanita kau sorang-sorang tinggal kat sana. Tak keluar waktu siang pun. Memang ada sikit. Rizal, kenapa tak ajak teman wanita kau? Ajak keluarlah. Siang hari. Pusat bandar. Tempat ramai orang. Ajak kita semua. Makan sekali. Biar semua orang tengok. Betapa cantiknya kakak ipar tu. Betul. Idea ni bagus. Bagi abang-abang tengok. Kedua, pertama. Boleh juga buat Abang Farid diam. Boleh. Aku akan hubungi Sofenya sekarang. Boleh butakan mata korang. Aku tengok lelaki bernama Farid itu. Apa lagi yang nak dikata? Halur, Sofenya? Awak ada masa? Keluarlah. Dengan kami. Makan tengah hari. Abang Rizal, saya tak suka keluar siang. Malam, boleh? Malam. Rizal, macam ni. Awak cakap saja semua tunggu. Tak datang. Awak malu. Sofenya, kawan-kawan. Semua nak jumpa. Semua tunggu awak. Cuma makan sekali. Boleh tak? Abang Rizal, jangan marah. Saya cuma malu sosial. Bagaimana kalau malam? Bawa kawan makan di rumah. Saya masak sendiri. Rumah. Atau malam. Atau di rumah. Dia takut sangat keluar sianglah. Sofenya, sebab awak tak pernah keluar siang. Kawan-kawan. Semua sangka saya penipu. Kata saya ada. Dapat. Sofenya, bujang bertahun-tahun. Susah-susah dapat teman wanita. Saya nak beritahu seluruh dunia. Saya sayang awak. Saya tak nak sembunyi-sembunyi lagi. Jangan-jangan. Betul kata Farid kan? Tak boleh keluar siang. Sudahlah, jangan marah. Saya pergi, boleh? Tapi saya nak bersolek dulu. Tengah hari pasti tak sempat. Langsung jam 6 petang. Dekat rumah saya. Jumpa di Hotel Maju Jaya. Boleh? Saya tempah bilik. Dengar semua, kan? Pukul 6 petang. Hotel Maju Jaya. Teman wanita aku. Belanja makan. Hebatnya. Rizal. Hotel Maju Jaya. Dengar macam tempat tinggi. Kakak ipar memang pemurah. Hari ini buka mata. Jangan risau. Petang ini pukul 6. Hotel Maju Jaya. Tak boleh tak hadir. Mesti datang dengar tak? Baik. Kamu nak pergi mana? Wah. Ini bukan guru Farid? Bukankah kau kata pasti? Kata teman wanita aku benda kotor ke? Dia baru janji. Jumpa waktu siang. Janji betul dengan kau keluar waktu siang. Kau dengar? Baiklah, jangan marah. Aku pergi, boleh tak? Tapi dia nak bersolek lagi. Tengah hari tak sempat. Dari pukul 6 petang.
dekat rumah aku. Jumpa di Hotel Maju Jaya. Boleh tak? Aku tempah bilik khas. Macam mana? Aku yang belanja. Pukul 6 petang. Hotel Maju Jaya. Aku belanja kawan-kawan makan. Macam mana? Tak sangka aku kena tampar. Cepatnya. Hotel Maju Jaya. Dia janji pukul berapa? Pukul 6 petang. Macam mana, Guru Farid? Ikut sama kawan-kawan. Mari kita lihat. Teman wanita aku cantik. Hebatnya. Betul, Abang Farid. Jom sama-sama. Patutlah awak yang bertapa ini bagi pengalaman. Tengok apa itu gadis jelita. Bagus. Wah. Saya nak tengok juga. Macam mana dia datang hari ini? Wah, kenapa tempat macam ni? Nampak macam nak tutup. Jangan hiraukan dulu. Jom pergi. Seorang pun tak ada. Pelayan mana? Duduklah. Duduklah. Rizal. Bagaimana kalau Kakak Ipar? Cuba telefon tanya. Dah sampai mana? Tempat ini. Menyeramkan. Baiklah. Saya tanya dulu. Mungkinkah dia tak datang? Alamak, tak mungkin. Sofenya kata dia datang. Dia pasti datang. Mungkin. Sesak di jalan. Saya rasa. Langit belum. Sebelum gelap sepenuhnya. Teman wanita awak tu mungkin tak boleh datang. Awak. Awak semua. Duduk sini. Nak buat apa? Kami nak makan di sini. Nak tunggu teman wanita saya. Siapa awak? Buat saya terkejut. Budak. Restoran ini 3 tahun lepas berlaku kebakaran besar. Selepas auker terbakar mati, tutup terus. Awak semua makan di sini. Nak makan apa? Peliknya, Rizal. Teman wanita awak kan di sini? Ada tempahan? Kawasan sekitar sini sudah lama tak berpenghuni. Saya nasihat awak semua, cepat pergi. Hari ini hampir gelap. Selepas senja, ada hantu. Kerap berlaku insiden. Anak muda, jangan degil. Awak. Macam mana? Sekarang awak semua faham? Faham apa? Teman wanita awak itu langsung takkan muncul. Sebab dia tak tahan cahaya siang. Jadi, baru dia tetapkan masa temu janji. Jam 6 petang. Matahari hampir terbenam. Saat alam bertukar. Jangan merepek. Sofenya kata dia nak datang. Dia pasti akan datang. Ini mungkin. Mungkin tersangkut di jalan. Saya telefon dia tanya. Hai, Sofenya. Awak dah sampai mana? Kami semua tunggu awak di sini. Abang Rizal, maaf. Dalam perjalanan ke sini, terlibat kemalangan kecil. Mungkin. Takkan datang. Saya dah berulang kali kata. Dia takkan datang. Waktunya. Dipilih di sempadan alam. Lokasinya pula. Dipilihnya di tempat ini. Kedai terbiar yang kumpulkan aura gelap. Kalau saya tak silap. Dia seterusnya, dia pasti buat kita. Menjelang malam. Macam ni, Abang Rizal. Kau dan kawan-kawan kau, tunggu sekejap lagi. Saya balut luka. Lepas gelap. Saya datang cari kamu. Boleh tak? Kenapa? Kamu tak nak? Kenapa? Kamu tak nak? Kawan-kawan saya. Semua nak jumpa kau. Pasti tak keberatan. Sofenya. Kau rawat luka dulu. Kami tunggu di sini. Farid. Kau selalu buat hal. Tak apa lagi. Kalau teman wanita saya dengar, macam mana? Jangan salahkan saya kalau kita berbelah nanti. Bergaduh. Bincang lepas keluar. Sekarang. Hampir gelap. Sekarang. Cepat keluar. Rizal, jom kita pergi dulu. Tempat ini memang seram. Ya. Buat janji di tempat seram begini, sudah cukup pelik. Kenapa perlu datang waktu malam? Saya baru periksa peta. Tempat ini, dari nombor 44, Kampung Kui, hanya 2 kilometer. Lagipun, kamu tengok. Kawasan sekeliling sini dah diruntuhkan semua. Tak ada kampung di depan, tak ada kedai di belakang. Kenapa dia pilih lokasi pertemuan? Diletakkan di sini? Sebab Feng Shui sini sangat bahaya. Kamu tengok. Tempat ini dikelilingi bukit 3 sisi. Bentuknya macam sangkar. Hanya satu jalan boleh masuk.
Tapi masih menghadap tepat kolam tak siap, airnya mati. Air mati kumpulkan yin. Ini badi naga terkurung. Tinggal di tempat macam ni. Rumah tak aman pun dah dikira ringan. Kes bunuh kerap berlaku. Menarik roh-roh sesat berkeliaran. Barulah keadaan normal di sini. Itu dia. Rizal, maafkan aku. Aku pergi dulu. Aku pun nak pergi dulu. Mak, aku nak bersalin. Ada SMS desak aku pulang. Dah sampai. Jangan pergi. Farid Hakim, sekarang kau puas hati, kan? Hanya kau yang pandai. Hanya kau yang tahu Feng Shui. Hanya kau yang menakut-nakutkan orang, semua orang dah lari ketakutan. Sekarang kau gembira, kan? Aku selamatkan mereka. Ini pun untuk selamatkanmu. Rizal, sedarlah. Nadia Sofenya itu bukan manusia. Kau diserangnya. Dia takkan yang mudah memaafkanmu. Au. Hai, Sofenya. Kau okey ke sekarang? Masih sakit? Abang Rizal, sakit sangat. Aku takut sorang-sorang. Boleh teman aku tak? Baik. Tunggu kat rumah. Aku nak pergi sekarang. Rizal, kau tak boleh pergi. Kenapa? Aku teman lelakinya, kalau bukan aku, siapa? Rizal, fikir dulu baik-baik. Kawan-kawan baru J pergi. Dia call lepas korang pergi. Masa tepat sangat. Dia desak sangat. Kau tak rasa kebetulan sangat? Pelit sangat ke? Kau buat lagi? Sofenya kemalangan. Dia perlukan aku sekarang. Farid, aku nasihat, jangan main-main. Boleh tak? Rizal, fikir betul-betul. Sangat mungkin ini jerat. Dia nampak dia tak boleh tahan kita semua. Sebab tu nak pikat kau, pikat dia sorang-sorang. Alamak, lepas. Jangan jaga hal aku. Rizal, tunggu dulu. Kalau kau nak pergi juga, pakai ini. Ini pula apa? Ini air mata lembu. Sapu kat kelopak mata. Boleh tunjuk kat kau. Benda yang jarang nampak. Alamak, aku tak percaya. Rizal. Tengoklah. Demi persahabatan 7 tahun. Bawa ini. Weh, baiklah. Where Rizal. Dengar. Kalau semua normal, anggap saja Farid membual. Mulai hari ini. Aku, Farid, pasti tak cakap sepatah pun lagi. Baik. Aku mengalah. Sudah, boleh? Pergi. Sofenya, Abang Rizal. kau kenapa? Abang Rizal, hari ini. Bukan sengaja aku tak datang. Aku memang nak jumpa kawan-kawan kau. Tapi kemalangan dalam perjalanan. Kaki pun cedera lagi. Kau marah tak pada aku? Nanti tak nak layan aku lagi. Mana boleh. Bodoh. Kesihatan lebih penting. Semua itu tak penting. Betul ke? Abang Rizal yang paling baik. Aduh, Kenapa? kaki aku. Aduh, sakitnya. Bawa aku ke bilik. Baik. Si berdebah Farid itu. Dan cantik. Perempuan yang begitu lembut. Mana mungkin dia hantu? Dia cemburu. Cemburu buta. Farid. Nanti kau lihat. Aku akan buktikan. Kau yang salah. Aduh. Kenapa jadi begini? Farid tak tipu aku ke? Aku memang kena. Hantu perempuan ganggu aku. Abang Rizal. Kenapa kamu dari atas katil? Jatuh dari katil. Kamu mimpi ngeri ke? Ah? Abang Rizal. Kamu kenapa? Kenapa pandang saya macam tu? Air muka kamu ini. Macam nampak hantu saja. Jangan datang dekat muka kamu. Kamu. Dah nampak semua. Kamu dah nampak semua? Bodoh. Fikir apa? Ini sleeping mask saya. Jangan-jangan kamu ingat muka saya memang dah rosak? Ini masker import. Mahal tahu. Masker muka. Kalau tak, kamu ingat apa? Muka hantu?
Kalau tak percaya, cuba sentuh. Ini memang masker muka. Kalau dah basuh, okeylah. Lihatlah kamu. Ketakutan sampai berpeluh sejuk. Cepat basuh muka, tenangkan diri. Baik. Baik. Dah siap basuh. Saya pun dah basuh bersih. Lihat. Saya dah bersih, ke? Sofenya. Tadi, saya tertidur dan keliru. Maaf. Kalau nak saya hilang marah. Cakap saja tak cukup. Kamu ini harus berusaha lagi. Tunjukkan sikap. Ya? Sofenya. Apa benda itu? Pergi lihat. Barulah tahu. Ini. Kotak abu mayat. Kenapa kamu bawa benda ini? Simpan di rumah. Sofenya. Ini sebenarnya. Ini gambar kenangan saya. Itu gambar kenangan saya. Lihat, takutnya kamu. Itu kakak saya. Kenapa kamu begitu penakut? Dua-dua ni makin tengok makin sama. Tengok. Mata kakak saya. Tak sebesar punya saya. Batang hidung. Tak sebesar pun. Betul tak? Bila awak cakap macam tu, memang agak berbeza. Kalau kita sambung lagi. Sofenya. Tadi dah terkejut sangat. Saya dah tak berapa berminat sekarang. Lemah tenaga batin? Bukan. Saya rasa akhir-akhir ini, seluruh badan rasa sejuk. Lepas tu, lesu tak bermaya. Saya pun tak tahu kenapa. Masa saya kecil, mak ayah bawa saya pergi. Dulu makan sejenis makanan tambahan. Saya rasa agak berkesan. Macam mana kalau bawa awak pun cuba sekali? Nak bawa saya jumpa ke keluarganya. Baiklah. Tak ada masalah. Kalau malam ini hantar saya balik dulu. Saya beritahu mak ayah dulu. Lusa awak pun senang nak datang rumah. Kenapa? Tak nak jumpa mak ayah saya ke? Tak ada. Saya cuma takut. Kalau jauh sangat. Malam dah larut. Tak selamat juga. Kan? Tak jauh. Mak ayah saya tinggal di kawasan perumahan kaki bukit. Dekat J. Tengok. Dah gelap sangat di luar. Rasanya pengawal pun tak akan benarkan jom kita masuk. Bodoh. Tambah sikit duit kopi untuk dia, bukankah itu lebih baik? Baiklah. Kalau begitu kita cepatlah pergi. Tunggu. Bawa kakak sekali. Mak ayah pasti rindu dia. Ah, Boleh tak? baiklah. Jom kita pergi. Sofenya, tunggu aku sekejap sini. Aku pergi tanya pondok pengawal. HM. Betul lah, Sofenya. Kenapa kau ringan sangat? Dulu aku dah sakit teruk dulu. Banyak barang dah tak ada. Sofenya, tunggu aku sekejap sini. Nak balik dah. Tengah malam, ni, ketuk apa lagi? Tak tidur kah? Tak ada cikgu. Aku cuma hantar seorang masuk. Hantar orang. Hantar apa orang? Datang lagi esok. Abang, Ah, kau ni budak yang faham juga. Ah, ada lagi. Ayo, semua, bagi sini. Hantar siapa? hantar teman wanita aku. Waktu tengah malam tu, cakap pasal ini, salji turun lebat. Kau masih nak hantar teman wanita? Hantar teman wanita buat apa? Hantar dia balik. Balik rumah. Kau nak sumpah aku mati, ya, budak? Ini semua apa benda? Ah? Duit arwah ni. Tengok baik-baik sendiri. Duit arwah. Abang, kau nampak teman wanita aku? Tak ada pun. Gaun panjang, rambut putih. Salah, rambut putih. Gaun putih, rambut panjang. Gaun putih, rambut panjang. Bukankah kau datang sendiri?
Seorang. Memang seoranglah. Kau seorang dari sini, datang dari jauh. Kau naik motosikal elektrik, kereta letak sana. Bercakap seorang-seorang, bercakap dengan udara kosong. Rakaman aku tangkap semuanya. Tengok ni, tengok. Ini bukan rakaman. Ini. Ada orang tak? Kat sana. Dengan udara. Bercakap sendirian, macam orang bodoh. Tengok, ada orang tak? Mana boleh? Bukan kau ke? Tengok, itu kau kan? Itu saya. Yang kau bawa dalam kereta, apa benda ni? Aduh, budak. Kau bawa kotak abu ni, lari-lari tengah malam. Esok. Datang esok pagi. Saya suruh ngurus. Nanti uruskan penghubungan. Datang lagi esok. Datang lagi esok. Datang lagi esok. Rizal. Rizal. Akhirnya sedar. Saya ni. Apa dah jadi? Malam semalam. Kau macam boneka. Dah balik. Panggil tak jawab. Rizal Shah. Rizal Shah. Kau buat apa ni? Wah, Rizal, pagi ni, dengar cakap Abang Farid, kami semua takut. Kau rasa macam dikawal orang. Rizal. Malam semalam. Apa yang terjadi? Malam tadi. Sofenya suruh saya hantar ke rumah ibu bapanya. Saya terus hantar dia. Kawasan Kampung Bayang. Bukit dan tanah kosong saja. Kau hantar ke mana? Kaki bukit. Ada kawasan perumahan. Kaki bukit. Kaki bukit. Cuma ada satu tanah perkuburan. Farid, awak nak sumpah teman wanita aku mati? Semalam malam bila nak pergi, dia suruh awak bawa. Benda apa bawa sama? Yalah. Dia kata, kakak dia mati awal. Nak aku bawa. Tempayan abu kakak dia. Jumpa ibu bapa dia sama-sama. Ini awak nak cari salah. Awak betul bawa? Rizal, si tak guna awak tahu tak? Awak letak benda apa keluar lah kau. Farid, awak nak buat apa? Abang Farid, jangan marah. Bercakap baik-baik. Hantu ganas terperangkap di tempat mereka mati. Kecuali ada orang bawa. Tulang si mati dibawa keluar. Asalnya, dia cuma boleh dibunuh orang dalam rumah. Nah, sekarang dia dah keluar. Dia mungkin muncul di mana-mana. Mungkin malam ni, dia akan datang ke rumah awak, menuntut nyawa awak. Farid, aku dah ada teman wanita. Awak tak suka aku betul ke? Dan lagi, semalam awak suruh aku cuba benda tu. Air mata lembu. Aku hampir gadur dengan Sofenya. Awak memang tak senang. Orang lain lebih bagus. Betul ke? Tunggu. Kau? Apa kau cakap? Kau dah guna air mata lembu. Tapi tak ada apa-apa pun terjadi. HMM? Tak adalah. Kau sekarang, dahimu dah gelap. Mata cengkung? Ini jelas. Aura hidup kau nak dihisap habis. Tanda aura hidup nak kering. Pitui. Kau sendiri pun tak faham. Cakap apa ni? Rizal Shah, kau tengok sendiri. Kalau perempuan tu memang tak ada masalah, kenapa tangan kau macam bangkai beku? Macam baru keluar dari peti sejuk. Lagi? Tengok muka kau sekarang. Kau ada langsung ke macam orang hidup ke? Aku tu sebab tak cukup tidur. Rizal, jangan tipu diri sendiri. Sekarang kau cepat kemas barang. Beli tiket untuk esok. Balik ke kuil awan hijau. Mungkin masih ada harapan. Aku dah cakap. Dunia ni tak ada hantu langsung. Farid, memandangkan kau begitu yakin. Baik kita bertaruh. Tengah hari esok. Semasa aura hidup paling kuat. Kau ikut aku ke rumah Sofenya. Kalau sampai masa tu, takdir apa-apa pun berlaku. Kau diam. Jangan kau tegah aku. Nak jumpa Sofenya. Jangan pula kau halang aku. Lusa kita jumpa ibu bapanya. Kalau dia betul-betul hantu, esok malam, kau mesti ikut aku balik ke kuil awan hijau. Setuju. Cermin 1000 hantu. Darah anjing hitam. Ah. Cari aku ke? Siapa? Siapa itu?
Ah, ah. Cuma mimpi. Halo? Farid, awak mana? Aku dah sampai pintu kampung. Rizal, aku nak cakap. Aku baru mimpi hantu perempuan itu. Dia nak buat aku. Dia datang lagi, kan, Farid? Taruhan itu awak sendiri setuju. Awak nak datang ke tak? Kalau tak datang, kalau kalah. Mari. Kenapa jadi macam ni? Rumah Sofenya bukan macam ni. Kita pasti tersilap. Jalan sini. Gaya pintu pagar ini memang macam dalam ingatan aku. Eh. Lihat tahap kerosakan di sini. Paling kurang. Sudah lebih 10 tahun tak berpenghuni. Sofenya ada cakap. Dia tak suka halaman belakang. Jadi tak ada orang jaga sini. Macam ni. Kita pergi ke bilik dalam. Bilik dalam pasti bukan macam ni. Pintu tak berkunci. Nak masuk? Bukankah awak kata dulu? Tempat ini sangat pelik. Tak berminat. Waktu tengah hari aura hidup kuat. Walaupun hantu ganas. Patut berhati-hati sedikit. Lagipun sebelum datang. Aku sudah laporkan pada polis. Aku beritahu mereka. Ada kes pembunuhan di sini. Mereka mesti akan datang. Sofa ini kenapa? Baru 2 hari lepas. Aku dan Sofenya baru sahaja di atas. Ini darah. Dan lagi. Darah yang banyak terpancut. Nampaknya ada orang di atas bunuh diri. Ini yang awak cakap tadi, perempuan tu? Bukan. Ini kakak Sofenya. Dia berdua rupa sama. Rizal. Dah sampai masa ni. Sampai bila nak degil lagi? Apa dah jadi? Abang Farid. Sini macam. Nampaknya tak kena. Jom kita pergi dulu. Pintu dah dikunci. Lepas belakang. Abang Farid. Gambar tu. Gambar tadi. Mana hilang? Rumah ni. Sedang kemas rumah sendiri? Siapa telefon polis? Pegawai? Saya? Itu. Kami penghantar. Baru-baru ni, kami selalu terima tempahan alamat ini. Tapi, pelanggan alamat ini, kelakuan nampak pelik. Jadi kami berdua, sebab tu kami datang awal nak tengok. Kami selalu terima tempahan alamat ni. Rumah ini dah lama tak berpenghuni. Rupa-rupanya penghuni lama dah mati. Tak mungkinlah. Tengoklah. Ini maklumat tempahan. Alamatnya memang di sini. Di sini bersemayamnya Nadia Sofenya, anak tersayang. Pelanggan yang awak cakap itu, dan jangan nama dia ini. Ya. Jangan bergurau. Si mati mana boleh buat tempahan? Anak tersayang. Papan roh Nadia Sofenya. Tahun 2002. Maaf, gawai. Mungkin kami cuai. Salah ingat maklumat pelanggan. Maaf menyusahkan. Sudahlah. Tak ada apa-apa. Saya pergi dulu.
Tempat ini tak selamat. Awak semua cepat keluar. HMM. Sekarang. Apa lagi nak diomongkan? Tahun 2002. Sudahlah. Saya belikan untuk awak sekarang. Tiket kereta api malam ini. Awak pergi ke kuil awan hijau sembunyi. Mengelak sementara. Abang Farid. Sayang. Alamatnya masih sama macam semalam. Rumah yang awak hantar saya turun bukit semalam. Jangan sampai tersilap rumah. Di sekeliling sini. Ada satu rumah lagi yang serupa. Kalau tersilap jalan, boleh jadi masalah nanti. Ah. Aduh. Tunggu saya. Rupa-rupanya tersilap rumah. Nombor rumah semalam langsung tak nampak jelas. Nampaknya memang tersilap jalan. Kalau tak, mana mungkin? Buruk sangat ke? Farid. Saya dah sampai stesen kereta api. Dalam perjalanan, sampai tak lama lagi. Aduh. Budak Rizal, ni. Akhirnya selamat. Farid Hakim. Saya akan buktikan pada awak. Sofenya gadis yang baik. HMM. Setiap saat sambut kebersamaan. Setiap tahun raikan kebahagiaan baru. Barisan melintangnya. Hari demi hari. Teras wilayah hantu. Abang Farid, awak baca buku ini sekarang. Semakin lama semakin seram. Lebih banyak baca, lebih banyak belajar. Kalau berguna nanti, betul tak? Jadi dalam buku ini, apa yang dikatakan? Buku ini kata, ada hantu ganas. Dia akan tangkap roh si mati lain. Jadi hambanya. Dia akan wujudkan milik wilayah hantunya sendiri. Tempat itu terpencil sepenuhnya dari dunia luar. Dan masa di dalamnya akan tersekat pada hari yang sama. Berulang-ulang. Oh. Aish. Patutnya, aku teroverfikirlah. Berdiri di depan pintu buat apa? Masuklah. OA. Baru ini, di kawasan berhampiran Kampung Bayang, tragedi berlaku. Seorang wanita muda disyaki akibat pertikaian percintaan, bunuh diri penuh dendam. Polis menyeru orang ramai. Tingkatkan kewaspadaan. Elak berada di kawasan ini. Hello Pakcik, Makcik. Sofenya. Pakcik, surat kabar ni. Ayah suka kumpul. Surat kabar lama ni. Kata dia, cap zaman. Biasa dah okey. Jom. Aku bawa awak tengok. Bilik aku masa kecil dulu. Jam dinding ni. Dah lama rosak. Sudah cakap suruh ayah buang. Dia tak sampai hati nak buang. Tangan awak sejuk sangat. Muka awak berpeluh. Kenapa sayang? Aku betul-betul kelam kabut sebab Farid. Jadi kelam kabut. Sofenya ni sangat nyata. Aku sampai. Tadi aku syak dia. Sofenya. Aku tadi. Penat sangat naik tangga. Atau kita. Kita tengok TV sekejap. Baiklah. Ayah mak.
Kamu pergi rehat dulu dalam bilik. Gaya jalan mereka. Pelik sangat gaya jalan mereka. TV dah tua. Kerap macam ni. Tunggu kejap, Jay. Tunggu. Orang dalam gambar. Cuma 3 orang J. Kelihatannya kau dah takut. Itu kakak aku. Kenapa pengecut sangat? Sofenya. Dalam gambar sekeluarga-keluarga kau. Kenapa tak ada kau? Kakak, Atau kau sebenarnya tak ada kakak pun? mana boleh. Cuma hari ambil gambar tu. Kakak kebetulan tak ada. Cuma tak ada. Baru-baru ini kawasan berhampiran Kampung Bayang di bandar kami tragedi berlaku. Seorang wanita muda disyaki konflik percintaan bunuh diri penuh dendam. Polis gesa orang ramai. Tingkat kewaspadaan. Elak berada di sini. Kenapa berita ni lagi? Mungkin. Mungkin ulang untuk kau. Abang Rizal. Hari ni kau. Macam nak pergi, Jay. Mana ada? Mak selalu suka gambar kakak. Bersepah-sepah. Katanya begitu. Kakak boleh selalu balik. Rupa sama. Tahi lalat 2 tu pun. Kedudukan pun. Ini langsung memang orang yang sama. Nak cuci muka dulu. Chairman dah tua. Selalu kabur. Tengok. Kan dah selesai. Ark. Serahkan semua. Mampus kau. Inti langit dan bumi. Sumber semua tenaga. Musnah. Farid. Awak seorang dari kuil awan hijau sayang. Berani masuk rumah saya rampas orang. Cakap banyak. Cepat lepaskan orang. Kalau tak, aku akan buat awak mati sekali lagi. Farid. Sekali demi sekali. Rosakkan hal baik saya. Jangan sangka kuil awan hijau. Ajarkan ilmu separuh masa awak. Boleh ambil orang dari tangan saya. Saya nikat mana ni? Sofenya mana? Sofenya. Sofenya. HMPH. Awak sendiri pun nak tak ada nyawa. Masih ingat dia lagi. Ayo. Apa semua tak tentu hala ni? Saya tadi jelas-jelas. Abang Rizal. Jangan fikir perkara menyusahkan itu. Hari dah senja. Kita. Rehatlah awal. Tak ada nyawa. Tak ada nyawa. Farid. Jangan nak sumpah saya. Awak cuma tengok saya hidup terlalu senang nampak saya ada teman wanita. Rumah tu betapa peliknya. Awak sendiri tak sedar ke? Surat khabar tu 20 tahun lepas. Itu pun tak bergerak. Malah jam yang kononnya apa ibu bapa. Itu semua patung tali. Sampai sekarang pun, awak masih tak nampak lagi ke? Orang tua rindu zaman lama itu biasa. Awak pula. Tengah malam ikat saya bawa balik awak nak buat apa? Awak tak sedar awak dah rosakkan betapa bagusnya untuk saya. Tadi saya hampir saja. Pokoknya awak memang sakit. Yang sakit itu awak. Apa? Awak sendiri tengok. Kita dah janji. Pergi berehat di kuil awan hijau. Betul tak? Aku dah telefon 11 kali. Semua luar liputan. Pukul 8 malam, luar liputan. Kau pergi mana? Kau pergi ke bangunan kediaman ke? Kau pergi ke bangunan kediaman? Atau pergi ke Kampung Bayang?
Itu kawasan perumahan lama. Tak ada isyarat biasa. Hei, tengoklah. Kan aku cakap salah faham. Sofenya pun nak. Dia nak belanja kau makan. Tengoklah. Kau tak sejuk ke? Macam mana sebenarnya? Orang hidup baru boleh bergantung pada kertas. Buat kau menggigil macam ni. Alamak. Tangan aku sejuklah. Apa kaitan dengan Sofenya? Aku tanya satu soalan. Pergi atau tak? Tak pergi. Aku pergi seorang. Pergi? Jangan berlagak misteri. Janji jumpa kami di sini. Nak buat apa sebenarnya? Abang Farid? Kewaspadaan kau. Sangat berat. Aku betul-betul cuma nak minta maaf. Selesaikan salah faham ini. HMPH. Minta maaf. Yang aura hidupnya dihisap kering. Minta maaf pada Rizal Shah. Atau pada yang mati sia-sia. Minta maaf pada mangsa tak bersalah. Aku. Kau yang cakap. Aku macam mana aku tak faham langsung. Berhenti berlakon. Aku tahu apa kau. Aku beri amaran. Jauhi kawan aku, Rizal Shah. Kamu ambil berat sangat tentang dia. Kamu ambil berat. Aku pun rasa cemburu. Sayangnya. Dia percaya saya. Tak percaya kau. Kau cakap. Rizal Shah, kalau sekarang, masuk. Nampak kau sedang berkasar dengan saya. Apa dia akan fikir? Asalkan salah faham ini selesai. Abang Farid boleh terima Sofenya. Saya dan Sofenya baru boleh terbuka bersama. Bila masa sesuai, saya akan melamar Sofenya. Abang Farid, jangan. Kamu buat apa? Tadi. Saya hampir terjatuh. Ya. Abang Farid, tolong saya. Kamu berbual dulu. Saya pergi tengok Su. Rizal Shah. Dengar dulu. Dengar dulu saya terangkan tentang dia. Makan dulu. Rizal. Makanan ini tak boleh dimakan. Farid, kau nak buat apa lagi? Abang Rizal. Abang Farid, masakan rumah biasa. Cuba rasa. Rizal. Makanan ini tak boleh dimakan. Atasnya penuh ulat busuk. Cukuplah. Abang Farid, kalau kau betul tak suka saya boleh pergi. Rizal. Dia hantu, bukan manusia. Kenapa tak percaya? Saya lihat kau dan saya demi persahabatan 7 tahun. Hal tadi, boleh anggap itu Sofenya memang terjatuh. Tolong jangan fitnah dia lagi. Tolong jaga perasaan dia, boleh tak? Untuk selesaikan salah faham. Nak belanja, nak minta maaf. Dia dah turunkan ego. Awak nak macam mana lagi? Awak nak saya buat macam mana lagi? Baik. Makan malam, ni. Saya teman awak makan. Abang Rizal, cuba yang ini. Ini saya reneh lama dah. Baik. Abang Farid, awak pun cuba. Farid, makan sikit pun jadi. Bagi saya muka sikit. Farid, awak buat apa? Saya tak tahu apa dah jadi. Tiba-tiba sahaja pening sekejap tadi. Gula darah rendah ke? Minum air gula sikit. Maaf ya, Abang Farid. Saya tak sengaja pijak kaki awak. Tak sengaja awak ni. Memang tepat masanya ya. Awak nampak jelas ke tak? Dia yang sengaja. Saya langsung tak gerak. Farid, mata saya belum buta. Abang Rizal. Jangan salahkan Abang Farid. Saya tak sengaja pijak Abang Farid. Sudahlah. Saya faham. Rizal. Apa pun saya cakap sekarang, awak pun takkan percaya. Saya tengok awak boleh cakap apa lagi?
Maksudnya, awak terhadap teman wanita saya tadi, memang sengaja? Atau awak terhadap teman wanita saya, langsung tak ada dalam hal tu, niat? Baiklah. Kita berdua tenang dulu. Aku nak ke tandas. Farid Hakim, Abang Rizal. Semua salah aku. Aku yang punca kamu berdua jadi begini. Jangan mara aku, ya? Aku takut sangat. Tak boleh. Rizal Shah sekarang dah. Hatinya dah dikabuli. Mesti cari bukti. Suruh hantu perempuan tu dedahkan wajah sebenar dia. Bukti. Malangnya. Kau tak ada peluang lagi. Cuma apa yang kuil awan hijau ajar. Dengan ilmu cetek macam ni. Berani juga sekali lagi. Berulang kali kau rosakkan rancangan aku. Jangan. Lepas cepat. Farid Hakim, kau buat apa? Weh, Rizal. Bukan macam tu. Baru tadi badan aku tak ikut kawalan. Aku. Kawal? Ini kau panggil kawal. Ah, kau tengok. Dah hampir cekik orang sampai mati. Farid Hakim, kita dah berkawan 7 tahun. Kau berani buat depan aku? Buat perkara berbah macam ni. Rizal Shah. Kau tengok betul-betul. Tempat ini langsung tak ada macam tempat orang hidup tinggal. Sekarang ikut aku keluar. Tunggu siang nanti. Walaupun kau pukul aku, mara aku, panggil polis pun boleh. Aku merayu kau kali terakhir. Percayalah aku. Aku takkan ke mana-mana. Ini rumah teman wanita aku. Kau yang patut pergi. Sekarang kau keluar. Rizal Shah. Percayalah aku kali terakhir. Bila matahari terbit, kau akan faham. Baiklah. Aku percaya sekali lagi kali terakhir kau. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya seorang. Saya takut. Tolonglah. Jangan tinggalkan saya seorang. Saya takut. Tolong jangan tinggalkan saya seorang. Sofena, maafkan saya. Untuk kali terakhir, percayalah saya. Sebelum subur, saya akan buktikan kau tak bersalah. Cepat. Tak boleh lari. Lari, jangan pandang belakang. Kenapa Sofena ada di sini? Itu bukan dia. Sofena patutnya tidur di rumah sekarang. Tidur di rumah? Kenapa sekarang boleh muncul di sini? Jangan pergi. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Jangan halang. Saya nak cari dia. Jangan pergi. Itu perangkap. Rizal, Peliknya, dah lama saya lari. Macam tak ada hujungnya. sesat dalam putaran hantu. Farid, saya dah cakap. Berapa kali dah? Dunia ni tak ada hantu. Aduh. Jalan ni. Macam tak ada hujungnya. Tak boleh lari. Dia akan benarkan kita pergi. Sini. Dia dah kunci mati kawasan ini. Sekarang, hanya dengan cari sumbernya. Baru kita boleh keluar. Kau duduk sini, jangan gerak. Kau nak gila apa lagi? Bukan. Bukankah sesat dalam putaran hantu? Kenapa dah lebih sejam, belum balik lagi? Mungkinkah Farid dah balik? Bukan. Itu jalan balik, jalan ke rumah Sofena. Sesat dalam putaran hantu? Semua tipu saya. Farid. Dah balik. Lebih cepat dari jangkaan. Patutnya aku dah agak.
Tak mungkin kau lepaskan. Lepaskan kami. Farid. Aku hormat kau atas nama kuil awan hijau. Aku tak nak layan kau. Tapi silap besar kau. Nak rebut orang dengan aku. Pecah. Abang Farid, kata nak jaga orang. Tak seronok. Serangan kau pilih-pilih. Baju pun kau tebas. Ya. Farid, kau tanggalkan gaun perempuan. Laju betul. Rizal Shah tahu tak? Farid, hidup lagi lain kali. Ilmu tak cukup tinggi. Jangan nak ikut orang lain, jangan jaga hal orang. Rantai pengikat roh. Pendeta tua kuil awan hijau tu. Berani juga kau barang ni untuk kau. Aku tahu bukan lawan kau. Jadi, sebelum datang sini, aku sengaja minta dari guruku. Memang untuk hal macam kau senjata penjinak roh. Hantu perempuan. Mati? Farid, kau buat apa? Abang Rizal, tolong aku. Dia masuk J terus koyak baju aku. Dia ikat aku lagi. Aku takut sangat. Dia dah gila betul. Hantu perempuan. Kau masih berlakon. Cukuplah, Farid. Sampai macam ni pun. Kau masih tipu aku. Halo hantu? Koyat baju orang? Halo hantu pun perlu ikat orang? Macam ni ke? 7 tahun. Aku dengan kau sudah 7 tahun berkawan. Macam ni kau layan aku? Kau layan aku perempuan aku. Rizal, kau tenang sikit. Ini semua perangkap dia. Untuk pisahkan kau dengan saya. Barang saya tu, memang untuk tangkap hantu. Mengarut. Saya tak nampak hantu perempuan. Saya cuma nampak seorang. Berdebah berniat jahat. Farid, saya nasihat kau jangan tipu orang lagi. Pergilah serah diri. Rizal, hati-hati. Farid, ini kau yang paksa saya. Kau yang. Saya cuma nak halang dia beli sopenya. Rizal, kau tahu tak? Kau guna darah kawan. Tukar jadi. Ada apa? Farid. Saya tak sengaja. Saya betul-betul dah sakiti Farid. Abang Rizal, jangan macam ni. Kau tak salah. Dia orang jahat. Dia nak celakakan saya. Kau cuma nak lindungi saya. Kau tak salah. Bagaimana mungkin kawan terbaikku kawan? Ambil. Esok saya pergi serah diri. Saya nak mengaku salah. Serah diri. Abang Rizal, kau dah serah diri. Saya macam mana? Kau nak tinggalkan saya seorang? Saya pun tak nak. Tapi saya dah bunuh orang. Lepas saya keluar, saya pasti ganti. Oh, macam mana nak ganti? Nyawaku pun. Hatiku segala milikku. Semua bagi kau. Betul ke? Kau nak beri hati kau? Nak bagi saya? HMM tentulah. Rizal, mungkin tak. Farid tak pernah tipu kau. Apa kau cakap? Bukankah Farid dah beritahu kau? Saya hantu. Benar ada putaran hantu? Kata Farid. Mungkinkah benar? Jangan dekati aku. Sayang, kau tahu tak? Dari hari pertama kau langkah masuk rumah aku, sejak detik itu. Lihat tubur aku. Kau ambil duit aku. Aku pilih kau.
Tapi setiap-tiap kali, selalunya Farid yang si mengacau itu. Abi, sayang. Tolong hapuskan dia. Bawalah ini sentiasa. Maksud aku, kalau benar-benar bahaya, masih boleh selamatkan nyawa kau. Baik. Terima kasih. Kau takkan lari. Farid, sedarlah. Semua salah aku. Aku berdebah. Aku pegang kau. Aku bawa kau keluar. Abang Rizal. Abang Rizal. Temankan aku, boleh tak? Dah lewat malam begini. Abang Farid. Kau dah sedar? Di mana? Aku dah tahu semuanya. Dia. Jimat itu yang selamatkan aku. Abang Farid. Kau betul. Abang Farid. Kau betul. Apa kau cakap semuanya betul? Aku memang kacak. Bukan setakat salah. Aku pun buat kau cedera. Sekarang, jangan cakap kosong. Kita fikirkan caranya. Bagaimana nak hidup sampai pagi? Pasti dia. Dia takkan lepaskan kita. Tolong aku bangun. Aku nak turun ke telefon dah susah. Kalau dia datang cari kita malam ni, kita berdua, ibarat daging di atas papan pemotong. Macam mana ni? Baik kita lari saja. Larilah sejauh mungkin. Jarak biasa. Bagi makhluk macam ini, tak ada makna. Handphone aku mana? Di sini. Aku telefon guru aku. Ya, betul. Guru Rahman dari Kuewel Awan Hijau. Pasti ada cara selamatkan kami. Aura gelap masuk badan. Aura hidup pecah. Apa yang kau jumpa? Ilmu aku tak cukup. Kami jumpa badi merah. Dia mahu cari kami malam ini. Menuntut nyawa kami. Guru. Aku merayu pada guru. Tolong selamatkan kami. Aku bertolak dari kuil awan hijau sekarang. Paling cepat pun lewat 5 pagi. Baru sampai bandar. Tapi aku ada satu cara. Boleh tahan sampai pada masa itu. Guru Rahman. Ada cara apa? Guru, cepatlah beritahu. Kami pasti ikut. Perlu seorang. Jadi umpan. Alir perhatian hantu ganas. Untuk beri peluang pada seorang lagi. Tetapi kamu berdua. Keadaan sekarang. Orang yang jadi umpan. Nyawa di hujung tanduk. Aku pergi. Tak boleh. Kau tak faham apa-apa, tak tahu apa-apa pun. Apa yang kau boleh buat? Abang Farid. Kau sekarang tak mampu turun katil. Kalau bukan aku, siapa lagi? Lagipun. Ini sepatutnya hutang aku pada kau. Semua ini memang bermula dari aku. Farid. Jangan risau sangat. Cara ni. Orang tak tahu ilmu. Boleh guna juga. Kuncinya. Sorok tahan dan. Cakaplah. Apa pun saya buat. Sebentar saya hantar. Mantera sorok aura hidup. Hantar pada kau. Guna pena sinabar. Tulis mantera di badan kau. Malam ni. Cari tempat sembunyi. Baik. MHM ingat. Sebelum ayam berkokok. Fajar belum terbit. Apa pun di luar. Jangan sama sekali. Jangan keluar. MHM, ya. Rizal. Kau dalam tu? Farid.
Kenapa dia datang? Luka. Buka lagi. Sakitnya. Rizal, tolonglah. Tolong sikit. Boleh tak? Tolong aku. Boleh tak? Ingat, sebelum ayam berkokok, fajar belum terbit. Apapun terjadi di luar, sama sekali tak boleh keluar. Tak. Tak. Farid, lukanya teruk sangat. Tak boleh bangun langsung. Rizal, kenapa kau tak layan aku? Luka ni. Bukan kau sendiri, kau yang buat. Jumpa kau. Kau betul dalam. Rizal, kau memang dalam. Rizal, keluar kau. Kau memang ada dalam situ. Rizal, keluar kau. Kau ingat boleh lari? Keluar kau. Keluar? Sakitnya. Rizal, tak mungkin hidup. Kau pun takkan selamat. Matilah bersamaku. Rizal, bawah ni sangat sejuk. Nak turun tak? Temankan saya. Saya tertidur. Tadi cuma mimpi. Guru dah kata, asal sembunyi baik, jangan keluar. Selamat bila siang. Jangan lari. Pendeta tua, bunuh saya. Jangan harap. Hantu perempuan dah mati. Akhirnya siang. Abang Rizal. Kita jumpalah lagi. Walaupun bunuh saya, Farid akan balas dendam. Dulu pun saya tak takut. Apatah lagi sekarang. Dia cuma sayang tinggal separuh nyawa. Saya ubah fikiran. Bodohnya awak ini. Hati kotor. Mata awak ini. Nampak lebih bagus. Lari cepat. Farid. Awak lagi. Lagi-lagi sesat hantu. Ini menyusahkan. Dia sudah ubah rumah ini. Sudah jadi wilayah hantu? Abang, luka awak. Jumpa awak. Jumpa awak. Abang, pintu tak boleh dibuka. Cuba fikir cara lain. Abang Farid, awak okey? Kalau begitu. Kalau begitu, jangan pergi. Jangan melawan. Setiap helai rambutku ini, semua penuh dendam. Tak boleh putus. Alam semula jadi. Aura kotor tersebar. Kekosongan dalam gua. Cahaya agung. Undur. Ah, Guru, akhirnya awak sampai. Alam tenang. Makhluk jahat lenyap. Segel. Luar dah kembali normal. Cepat lari. Hantu ganas ini hisap.
Terlalu banyak aura hidup orang. Hampir capai tahap jubah merah. Saya baru pinjam aura hidup sebelum subur. Kejutkan dia tak sempat bersedia. Tapi cuma boleh tahan dia sekejap. Cepat. Cepat lari. Esok tepat tengah malam. Saya akan tanganku sendiri. Hati korang. Satu persatu. Gali keluar. Sembah panji pengantin arwah saya. Guru. Guru. Guru, awak okey ke? Tak apa. Semalam kena hantu ganas. Aura bangkai gelap langgar paru-paru. Keganasan hantu ini jauh lebih teruk dari jangkaan saya. Dia lama duduk di rumah berhantu. Sudah banyak bunuh orang. Nak hapuskan dia cuma agak susah. Guru. Memandangkan guru pun rasa payah. Bukankah itu? Sukar untuk hapuskan. Tapi masih ada harapan untuk tahan. Cuma cara ini bahaya. Perlu berpecah kepada dua kumpulan. Kerjasama rapi. Sedikit silap. Binasa buat selamanya. Guru. Apa cara pun, silakan beritahu. Kami semua akan ikut. Tak boleh biar dia terus bunuh orang. Betul. Cara ini perlu seorang. Masuk ke teras wilayah hantu. Hancurkan asasnya. Seorang lagi. Ada apa silakan cakap. Sudah sampai tahap ini. Tiada halangan lagi. Ini loceng penahan roh. Kalian perlu berada di tepat tengah malam ini. Aura gelap paling pekat. Juga kekuatannya. Saat paling kuat. Letakkan loceng ini di tempat dendam paling kuat. Tapi, kalau dia muncul di tengah jalan, macam mana kalau dia ganggu kita tengah-tengah? Rangkaian shilling 7 bintang penahan badi ini boleh buat sementara. Mengasingkan aura hidup kalian. Menghalang derianya. Selagi kalian tidak pandang liar. Jangan jawab, tumpukan fikiran. Dia akan susah mendekati kalian. Baik. Kita perlu ke sana sekarang. Sudah pukul 11.40 malam. Balkoni di hujung kanan. Cepat. Cepat. Aduh. Apa kau panik sangat? Ingat. Selagi kau berpegang teguh hati nurani sendiri. Rangkaian shilling tembaga ini dapat lindungi kita dilukai. Sama sekali jangan. Jangan biarkan mata sendiri tertipu. Abang Farid. Ada bunyi tapak kaki mendekat. Abang Farid. Abang Farid. Lari. Abang Farid. Ah. Abang Farid. Jadi yang di luar tadi. Itu ilusi dia. Bukankah dah dijelaskan? Jangan percayakan dia. Kenapa kau masih terpedaya? Maaf, Abang Farid. Tadi dengar bunyi tapak kaki. Aku terlalu gemetar. Pukul 11.55. Tinggal 5 minit. Cepat. Ingkam. Cuba lari melalui situ. Tak boleh buka. Pecahkan. Saya ada shilling pelindung. Saya boleh tahan. Loceng, cepat. Ha 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 ha. Kenapa? Kenapa kamu semua layan saya begini? Kenapa? Kalau tak korek jantung, semua beri saya. Ha 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 ha.
Lari? Tak boleh buka. Pukul-pukul 11.57 malam. Hanya khayalan. Tadi saya salah lihat masa. Saya dah kata. Malam ini saya mesti korek jantung kamu. Gali dengan tangan sendiri. Aduh. Saya halang dia cepat gantung loceng penahan roh. Bukankah kau pernah kata, kita akan bersama selamanya? Pecahkan. Ah. Jangan. Babak ini nampak agak pelik. Episode yang mana? Skim Guru Rahman. Selepas masuk sini. Kalau begitu, jangan pergi lagi. Macam sumpahan dendam. Agak menakutkan. Tak betul. Pada masa itu, kita rakam babak ini. Saya rasa ada rakamkan. Alamak. Mungkin ada. Dulu selalu berjaga malam. Terlupa sebab keletihan. Lagipun, memang tiada hantu di dunia. Betul juga. Mana ada hantu di dunia ini? Mari. Abang penghantar. Berapa lama lagi kau sampai? Saya rasa sangat sejuk. Jemputlah saya.